Selamat datang ke Duan Jual Rumah Vlog. Okay. Hari ni hari pertama sebenarnya aku vlog sebab aku baru dapat kamera baru ni, DJI Osmo. So aku nak try guna kamera ni untuk buat vlogging. So kita hari ni aku ada beberapa unit nak kena inspect. Ada dalam berapa lah? Empat unit nak kena inspect. And then aku ada satu juga appointment dengan lawyer. Ada berita best. So inspection hari ni dekat Kajang 2, unit for rental. Lepas tu dekat Ampang. So jom follow aku pergi buat kerja as a real estate negotiator. So ni vlog sebenarnya episod 2. Aku jarang gila buat vlog. So ni baru nak test lah. Tengoklah macam mana. Aku pun tak pandai sangat nak guna kamera ni sebenarnya. So ini cuba-cuba je lah. Cubaan pertama. Dan harapnya cubaan ni menjadilah menjadi saja je gerak-gerakan ni. Nak tengok dia punya pergerakan ni. Okay, jom kita luncur. Dan DBT dah lama dah buat. But at the end of the day, rush. You've taken 3 years to do this. At the end of the day, you're forcing and rushing the MPs to decide. Okay, rakai wakil daripada Bakausa. And not just ex-official lah kot. Maybe there's Okay, sekarang kita dah sampai dekat Pekan Kajang. So dekat belah sana tu adalah Sate Kajang. Sana ada Stadium Kajang. Okay, walaupun aku sebenarnya duduk dekat Kuala Lumpur, kat KL, tapi kebanyakan listing yang aku pegang adalah listing di kawasan Bangi dengan Kajang. Banyak kat situ lah. So boleh katakan farming area aku adalah Bangi dengan Kajang lah, majority. Tapi ada juga, aku buat juga untuk rumah-rumah dekat tempat lain. Dan aku jual juga rumah-rumah dekat tempat lain. Even dekat Kota Warisan, dekat Shah Alam, dekat mana lagi? Rawang, even Seremban pun aku pernah jual. Cuma mostly Ceras pun banyak jugalah. Mostly aku punya listing kebanyakan ni, majority boleh kata 80% dekat Bangi dengan Kajang. And then Ceras ada sikit-sikit. So tu 3 lokasi. Kalau orang tanya kau cover kawasan mana, Rizwan awak cover kawasan mana, aku akan beritahu saya cover mostly dekat Bangi, Ceras dan Kajang. Tapi seluruh Lembah Kelang pun saya buat, tak ada masalah. So here we go. Hari ni kita pergi ke Kajang 2, tempat baru. So basically sekarang ni kita tengah lalu dekat Pekan Kajang lah. Pekan Kajang ni dia punya bandar dia agak old school lah. Bandar lama kan. Macam yelah zaman-zaman dulu punya bangunan lama, bangunan era-era, tak, aku rasa sebelum Merdeka lagi dah ada kot area sini. And then dekat area flyover ni adalah Plaza Metro Kajang dengan Akik Mara ni tempat baru lah. And then kita ni menuju ke Jalan Reko. Jalan Reko ni jalan yang boleh tembus ke Bandar Baru Bangi lah, ke area UKM tu. So Kajang 2 ni dia punya lokasi dia pertengahan antara sebelah Bangi dengan sebelah Kajang, Pekan Kajang. Dan dia ada option untuk MRT paling dekat Kajang. And then yang kedua KTM ada ke KTM Kajang 2. So mostly kat sini yang sewa dekat sini student-student yang sewa dekat, yang duduk belajar dekat area kat Bangi. Lepas tu orang-orang yang bekerja ke KL pun ada juga. Ada juga beberapa prospek, beberapa tenant yang pernah sewa dekat rumah dekat area sini, bekerja dekat KL. Sebab akses dia tak adalah susah sangat sebenarnya. Dia akses nak keluar ke Bangi mungkin sesak sikit belah pagi. Ini kat belah tepi ni kita tengok belah tepi ni kita nampak adalah kejap ini kita lalu dekat MRT Kajang 2. So daripada sini ke MRT Kajang 2 dalam ni, kita boleh nampak dekat dalam ni tulis 11 minit. 11 minit saja daripada ni yang kita nak inspect ni adalah Residensi Mutiara di Kajang 2. Dan kita ada juga lagi 2 unit fully furnished dekat Residensi Emas. Sekarang kita dah sampai. Aku buat vlog ni.
Ni buat vlog untuk seharian sebagai rent. So ni kita baru sampai dekat ni Residensi Mutiara yang kita nak inspect. So hari ni Residensi Mutiara ni ada satu listing. Lepas tu dekat Residensi Mas ada 2 fully furnished. Oh, ada 3 sini. Vista Hijauan ada 1 fully furnished juga. So ada 4 lah. 4 lah. Yang ni kat Ampang pun tapi belum confirm lagi. Nanti double confirm kejap lagi lah, owner belum bagi jawapan. Okay, sekarang kita nak pergi ke facilities dulu. Kita nak tengok facilities kat dekat 7. So ni lah kerja-kerja sebagai rent. Kita pergi tangkap gambar. Ni kita nak tangkap gambar facilities lah. Nak buat video apa semua kat sini lah. Dah selesai dah tangkap gambar. Untuk ni dengan team member. So kita nak ke unit pula untuk tangkap gambar unit pula. So basically kita akan buat kerja bersama dengan tim, at least seminggu sekali tim akan ikut lah. Fikir-fikir lah. Ini ada rumah untuk korang. Itu bukan marah Itu adalah proses untuk cari hook. So tak semestinya kita buat terus dapat. So untuk tim Hello Harta selalunya kita cari hook bersama-sama. Macam-macam cara lah kita guna. Cara ChatGPT apa semua. Korang dah try ChatGPT belum? Dah pakai skrip tu? Pakai skrip. Pakai skrip ChatGPT, cari hook dekat ChatGPT. So antara ChatGPT lah, tapi bila kita dah berpengalaman, benda tu akan jadi simple je lah. Dia kena edit sikit lah. Bila pakai ChatGPT tak berapa naik. So kena edit lah bagi manusia kan dia. Okay, ni Errol. Dia tengah cari hook. Susah sebenarnya. Orang nampak kerja rent ni Senang. makan commission, lepas tu masuk senang. Tak, kerja ni susah. Nak cari berpeluh ketiak. Errol berapa sharekan sikit Errol. Berapa lama masa nak pecah telur? 2 bulan lebih, 3 bulan kat 2 bulan lebih, 3 bulan. Tapi bila ada momentum terus tunggang momentum tu. Alhamdulillah Errol dah close 2 dalam masa antara first dengan second tu 2 minggu 2 minggu. So dia dapat momentum dah. Sebelah saya ni, yang ni setahun lebih ambil momentum nak close pecah telur subsale yang pertama. Dan kali ni memang takkan gagal insya-Allah. Sebab apa? Berada di tangan yang betul. So senang lah kerja kan. Kalau buat senang lah. Kalau buat senang kan. Dia kena buat. Dah banyak kali buat barulah master. Tapi kalau bab rental insya-Allah Faruqi tak ada masalah lah. Sebab banyak pengalaman. Room rental, kita pun mula daripada room rental. So bagi kita macam rumah punya rental is lagi senang lah sebenarnya. Tapi nak mendapatkan subsale punya pecah telur azab. 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 Lepas satu. 1 tahun 4 bulan. Almost 1 tahun 4 bulan tapi tak putus asa, itu yang penting. Dia apa Faruqi? Dia kena nak. Bila hendak mesti dapatnya. Tapi yelah, kena sabarlah. Kena sabar. Tak tapi kalau ikutkan kan bang, kita buat conversation sikit kalau pecah telur untuk subsale tu pun tapi kalau kita ikutkan, kalau pecah telur untuk subsale tu pun rasanya tak sampai 1 tahun. Cuma yang paling berkualiti itulah yang sampai sekarang ni. Yalah, dia subsale ni dia tak boleh kira macam tu. Dia memang kena kira convert. Sebab subsale dia bukan macam rental yang cash. Kalau kita buat subsale ni cash term, dia convert. Sebab bila subsale ni, kalau katakan kita main ambil bila nak jual rumah ni kan kita buat loan, betul tak? So kalau kita main ambil siapa-siapa nak beli and then kita tak check loan apa semua, dia takkan convert sebab rumah tu takkan terjual sebab loan tak approve. So beza dengan rental. Rental memang confirm convert sebab apa? Kita cash transaction. Betul tak? Betul. Even kalau kita jual rumah tu cash, convert lah. Dia terus convert lah. Dia memang guarantee akan dapat lah. Commission dapat, buyer dapat, owner dapat duit, buyer dapat rumah. Tapi kalau subsale, sebab tu kita akan kira based on conversion sahaja. So that is macam yang ni kita guarantee lah sebab yang close rumah dia. Ni kebetulan rezeki dia dapat COA, dia lister, and then COA dia adalah orang yang memang top rental. Top rental lah, top rent.
So should be no problem lah. Top rank ni bukan sebab apa. Sebab bila top rank ni maknanya dia banyak buat case. Bila banyak buat case, jadi trend ni lagi banyak case yang kita buat, lagi banyak pengalaman. So lagi tinggi kebarangkalian untuk benda tu convert. Itu aja. Macam rejection tu biasa. Tapi kalau lagi banyak pengalaman, lagi tahulah mana nak reject, mana tidak. Tapi untuk perkara yang pertama, bila nak pecah telur tu memang susah lah. Memang susah. Hanya serta orang dapat rezeki first pecah telur dah dapat cash buyer. Benda-benda macam tu lah. Alhamdulillah. Itu rezeki lah. Ataupun first lagi dia ada listing, lepas tu yang pecah telurkan dia adalah orang yang memang otai. Itu rezeki lah. Macam Isal punya case kan. Macam saya sendiri, saya dapat cash buyer. So tak apa, kita tunggu. Ini insyaAllah no worries. InsyaAllah no worries. Okey, dah settle lah. Baru satu rumah dah penat lah. Bulan puasa. So sekarang sepatutnya ada lagi 2 unit dekat tepi tu je. Ini residensi Mutiara. Lepas tu sebelah tu Canopy Hill. Sebelah sana tu pula residensi Mas. Sepatutnya ada 1 unit dekat residensi Mas. Yang owner nak sewakan ada 2 unit. Ada 2 adik-beradik. Masalahnya sekarang janji dengan dia pukul 10. Tapi sekarang dah pukul 11. Dia tak respon, tak call, tak apa. So sekarang kita kena bergerak ke Bangi dulu untuk ambil kunci dekat owner untuk rumah lain. Rumah dekat Sungai Tangkas. Inilah dia kerja sebagai rent. Kadang smooth, kadang berliku. So hari ni berliku, hadap je lah. Nampak macam mana? Dah memang kerja kita. Okay, ciao. Okey, berita baik, kita berjaya juga menghubungi owner dan nasib baik tak pergi lagi tempat lain. Nasib baik tak makan lagi. So sekarang ni owner kata tunggu dekat guard. So saya tengah tunggu owner lah kat guard untuk dapatkan kunci. So kat sini saya ada lagi 2 unit, dua-dua untuk disewa. Harga 1,000. Owner nak 1,600. Murah lah. Untuk fully furnished 1,600. Kira aku sih dia murah. Sebab rumah ni besar tau. Saiz dia 1,000 square feet. Lepas tu ada 4 bilik. Memang murah. So kejap lagi lah kita tengok rumah dia macam mana. So saya cuba untuk edit vlog ni dalam hari ni juga. Tengok macam mana. Kalau saya larat ataupun saya berjaya lah. Kalau tak berjaya maknanya korang tunggulah. Maknanya tengok nanti dekat hujung. Tak tahu lah. Tapi saya cubalah edit video ni secepat mungkin. Okay, sekarang owner tengah bawa kita untuk bawa ke unit dia lah. So unit berada dekat tingkat 34 dan 37. Okay, ni rumah yang kita nak view dekat ni. Ni belum siap lagi. Owner baru je buka semua kelengkapan ni. Ada peti ais, ada kitchen cabinet. Lepas tu yang best ni rumah ni, dia ada extra ada dapur luar, ada outdoor. Dapur ni owner buat ni. Kitchen cabinet ni owner install. Lepas tu ada mesin basuh sekali. Peti ais. Meja makan. Ada meja makan guys. Tak payah beli dah. Bilik semua lengkap Ada cupboard, ada katil, tilam. Lepas tu ada meja solid. Bilik ni sahaja satu-satunya bilik yang tak ada bilik air. Dan ni master bedroom pun boleh, bukan pun boleh. Tapi nak buat master bedroom sebab saiz dia sama dengan bilik sana. Bilik ni ada katil, ada wardrobe, ada meja almond makeup, ada toilet sendiri dan juga ada aircon. Dan yang best, bilik ni dia punya view dia adalah kita boleh nampak tu lah. Ada kolam, facing pool. Rumah ni dia facing pool lah. Lepas tu dekat bilik belah sana, sebelum masuk bilik kita ada bilik air dulu. Untuk bilik sana yang tak ada bilik air tu. Lepas tu bilik ni ada bilik air sendiri. Sama juga. Ada cupboard, ada katil, ada meja almari makeup. Lepas tu ada juga water heater kat dalam bilik air dan ada aircon. Sama. Yang ni pun dia tepi. Dia ada view. View dia apa guys? View dia kolam. Jom kita tengok dekat bahagian ruang tamu pula. Dekat ruang tamu owner dah siapkan ni tadi meja makan. Ada sofa, ada TV kabinet. TV je tak ada lagi. Boleh request. Tak ada masalah. Owner kata kalau nak TV boleh request. Dan yang paling penting sekali adalah view dia.
View dia adalah kolam guys kat bawah tu. So apa? Memang best. Rumah ni memang kira boleh kata the best lah. Ada 2 unit exactly the same features macam ni juga. So ni adalah unit yang pertama yang kita view dekat tingkat berapa? 27. So kita pergi bergerak ke unit yang kedua pula. Okay, kita tengok dekat gym. Baik guard ni dia tolong kita untuk bukakan pintu gym sebab kita nak buat video dekat gym. Thank you brother. Okay, inilah gym dia. Ada treadmill, ada basikal, ada tempat angkat-angkat ni. Ada tempat angkat-angkat. Ni pun tempat angkat-angkat. Yang ni pun tempat angkat-angkat. Oi, hari ni saya agak awkward lah. Sebab entah, bukan sebab puasa tapi mungkin kekurangan idea kot. Dan saya pun baru guna kan. Saya pula tak ada video. So aku pun baru guna DJI Osmo Pocket ni. So aku tak familiar lagi. Jadi agak awkward lah nak guna dia macam mana. Skrin pun kecil, selalu pakai handphone. Skrin besar. So yang ni skrin kecil. Harapnya okey lah. Aku tak harap banyak view pun untuk vlog ni, tapi sebagai catatan lah, catatan untuk kerja-kerja yang aku buat sebagai rent. Dan juga untuk panduan lah untuk rent-rent baru kan, yang baru nak bermula. Bila diorang scroll-scroll jumpa video ni, boleh lah diorang belajar sebesikit. Ataupun diorang dapat tahu apa yang ejen macam aku ni, macam kawan aku ni semua buat bila pergi ke inspection. Alright, so ni Errol dengan Faruqi tengah cari apa nama ni? Tengah cari idea lagi. Hari ni semua orang Blur. Pagi tadi sahur kurang tak kurang makan. Aku makan tapi still lah tak tahulah. Kena makan lagi kot. Kena makan lagi. Alright. Kita dah settle kot? Dah settle? Kita dah settle. Okay. Satu lagi and then kita move lah. Kita gerak ke tempat lain pula. Ada satu tempat lain yang kita nak pergi. Jadi korang berminat tak? So basically rumah ni dia punya facilities memang okey lah. Facilities dia punya ni kat bawah kolam kanak-kanak, kat tepi atas sana tu kolam dewasa. Sini ada dewan. Lepas tu kat atas tu ada gym. Gym dia yang tadilah, yang bangla yang guard tu bagi kita masuk tadi. Apa duduk garang. Kau kena berdiri juga garang. So macam mana? Ini director, ini dia punya talent. Dia bukan gaduh tapi dia tengah dia tengah buat. Tak payah fikir-fikir dah ambil je rumah ni, korang PM aku cepat. Memang kalau korang nampak sekali macam nak gaduh lah, tapi sebenarnya bukan nak gaduh, dia nak buat konten je sebenarnya. Kita buat konten. Tapi itulah, tak tahulah. Tengok, konten ni boleh jadi macam-macam. Kita boleh try ni. Sebab apa, konten ni percuma. Bila percuma ni tak ada masalah pun kita nak try. Cuma kalau boleh, bila kita dah try benda yang memang confirm guarantee tak jadi, kita tak payah ulang lah. Itu je. Bila buat konten ni simple je. Kalau benda tu jadi, kita proceed. Kalau benda tu tak jadi, kita carilah cara lain pula. At least kita dah ada provide konten. Dan konten ni sebenarnya bila kita buat, kita provide trust lah kepada bakal pelanggan yang lalu video kita lalu. Jadi trust lah. Dia dengar, dia selalu nampak muka kita. Even aku sendiri, aku buat konten ni kan, bila aku pergi jumpa orang akan cakap macam macam pernah nampak lah. Memang dia pernah nampak sebab mungkin dia pernah tengok aku punya video dekat dalam TikTok ke ataupun Reels kat Facebook ke. So bila orang nak berurusan dengan orang yang dia pernah nampak ni, mudah. Kepercayaan tu dah ada. Jadi yang penting kepercayaan bila kita buat deal hartanah ni. Dan lagi satu penting, kena ada lesen lah, kena ada rent tag lah. Okay, apa lagi aku nak share? Korang boleh komen lah kat bawah kalau korang nak aku share apa benda di vlog yang akan datang. Sebab aku memang nak cuba untuk buat konten ni selalu. Aku nak cuba lah. Jadi tak jadi itu nombor 2. Yang penting aku nak cuba dulu. Baik guard ni, dia tolong kita ni pula, apa? Dia tolong kita buka pintu pula. Tadi dia tolong kita bawa pergi dekat ni,
Ni dia tolong buka pintu dengan baik dia. Siapa nama? Hardip. Thank you Adik, dapat pahala Adik tolong orang. Oh, tak payah tekan ke? Ingatkan kena tekan. Tekan. Thank you Adik. You are the best. Okay, ni dah dapat satu kunci daripada daripada owner untuk rumah dekat Vista Hijauan. So kita gerak ke Vista Hijauan pula untuk inspect final unit. Lepas tu kita pergi sembahyang Jumaat. Hari ni driver kita bekas driver F1 Malaysia yang tak tersenarai. Dia bawa macam tak ada hari esok, macam nak sampai terus. Aduh, polis tangkap ni bang. Tengok apa semua benda dia tekan. Tak hujan pun dia tekan. Mr. Jawan. Berhenti dulu tepi ni. Patut tak Vista Hijauan. Baru okey. Sorry lah masuk dalam vlog. So kita nak ke Vista Hijauan pula untuk inspection. Rumah yang kita nak inspect ni rumah fully furnished. Okay. Gentlemen, start your engine. Start cepat. Sekejap Vista Hijauan dah biasa. Oh, itu bukan bunyi bom Ford. Ni adalah rumah keempat sebenarnya. Cuma tadi kan 2 rumah tapi kita inspect 1 je. So kita sedang berada dekat Vista Hijauan untuk inspection satu unit rental fully furnished dekat Vista Hijauan. So yang ni rumah keempat lah. Untuk hari ni sebelum Jumaat ni, sebelum solat Jumaat. Jadi kita akan solat Jumaat kat sana. Dekat je. So depan ni ada solat Jumaat. Best rumah ni. Saya memang ini adalah tempat favourite saya. Jom. Apa dia? Mr. ke visitor? Agent. Oh, agent. Jom kita tu. Dah dah. Ni borang. Okay, rumah yang kita nak view tu lift kat sana, and then ini adalah rumah dia. First kali rumah ni kita akan nampak bila kita masuk ada tingkap kat sini, lepas ada bilik kat sini. Siap ada dengan katil. Sini ada bilik air satu. Ni yard area kalau nak letak washing machine ke apa. Lepas tu ni ada dapur peti ais. Lepas tu ada meja makan, ada sofa, dan juga kat sini adalah ni master bedroom. Ni belum master bedroom, ni bilik pertama, dan ini adalah master bedroom. Master bedroom dah ada aircon siap ada aircon, lepas tu ada katil, ada iron board, dan ini adalah dia punya bilik air lah. Antara kelebihan rumah ni adalah kelebihan dia punya facing. Rumah ni facing dia, tengok kat balcony dia. Okay, balcony dia facing taman. Facing taman. Okay, luas lah rumah ni. Luas. Kalau nak huni sekeluarga memang sangat-sangat selesa lah. Lero baru cerita dia dah tak kayu Grab lah. Sekarang sebab dia dah close banyak lah sekarang ni. Alhamdulillah Rol, dah dapat apa nama dia? Momentum dah start dapat lah. Alhamdulillah. Dia punya cerita dia kena pagi-pagi kena buat video lah, kena post video. Ataupun konten. Buat konten lah, kita buat konten lah, tak semestinya video kan. Apa-apa konten kita buat mesti boleh. Sebab apa dengan konten je lah, dia dapat, kau dah boleh dapat leads lah. Sebenarnya benda tu lah sebenarnya. Ya, leads boleh dapat daripada bayar apa semua, tapi cuma organik ni lebih quality lah daripada. Tapi itulah dia dah plan nak berhenti terus Grab.
Nanti Boleh je kayu sebab kayu dapat lead owner kan. Betul, dapat yang dua sentul, lead- yang sentul tu dapat owner, owner kan betul. daripada kayu kan. Betul. Tak maksudnya Grab tu kena buat tapi sebab apa aku suka drive kan. Sebab apa kalau aku duduk tersepuk kat aku tak boleh tak produktif lah. Jadi aku memang suka drive. Jadi aku kena drive lah. Cuma timing tu dulu, pagi ni high fare. So kita jalan high fare. So Jalan je lah. jalan. Jalan je. Dah, kau nak pergi konten. Sekejap, Aero nak pergi ikut konten. Alright, Alhamdulillah. Selesai dah semua viewing. Semua inspection. So tadi baru buat inspection dekat dia punya facilities. Vista Jawan ni saya dah biasa sangat. Saya selalu sangat dapat close kat sini. Jual ada, sewakan pun ada. Memang berbaloi lah kalau sewa kat sini. Sebab apa? Kat sini kawasan dia kawasan Melayu yang banyak ada kedai makan, kedai runcit apa semua memang dekat je. Lepas tu kawasan dia luas, tenang. Bilik rumah pun luas. Lepas tu facilities pun okey. Kebanyakan yang sewa kat sini adalah student dan ada juga saya jual dekat orang yang kerja dekat KL. Tapi dia orang nak kawasan Bangi kan. Kawasan Bangi kalau harga 300 lebih macam tu untuk apartmen, sini boleh dapat sebab saiz dia besar 1000 lebih. Kalau tempat lain kalau harga macam ni dalam 300 lebih ni boleh dapat dalam 900 square feet macam tu je. So kat sini 300 lebih boleh dapat saiz dalam 1300, 1200. So memang besar. Okey. So nanti saya akan upkan lah semua ni. So kerja rent ni sebenarnya bosan lah. Kerja benda buat benda sama je, tangkap gambar, buat viewing. Lepas tu kena explain benda yang ialah bilik apa semualah. Cuma kadang-kadang kita dapat rumah yang cantik ataupun rumah yang extravaganza sikit kan. Itu mungkin unik. Yang unik tu mungkin excited sikit lah. Tapi kalau rumah yang biasa-biasa macam ni, lebih kurang kita dah tahu apa tu expect kan. Tapi kita kena buat juga. Sebab dengan buat kerja tu kita akan dapat lah dia punya result dia. So jadi rent ni dia punya aku selalu cakap dekat aku punya teammate. Jadi rent ni korang happy satu perkara je. Apa perkara tu adalah bila kita claim. Claim memang happy. Selain daripada claim, kerjanya memang berat lah. Banyaklah kerjanya. So sebab itulah kita punya pendapatan sebagai rent ni sangat-sangat lumayan. Kalau jual rumah, contoh rumah 300,000, kita punya potensi pendapatan boleh dapat dalam RM10,000. Dekat-dekat lah. Lebih kurang lah. Sebab kalau 3% dalam RM9,000. RM9,000. Sorry, kalau 300,000, RM9,000. Tapi rumah sekarang mana ada. Standard lah rumah 300,500 ke atas 500. So korang boleh bayangkan berapakah pendapatan kalau jual RM1,000,000, RM30,000 commission. So kerja memang berat tapi dia punya pendapatan tu memang betul-betul lumayan. Selesai. Sekarang kita dekat bawah. So aku punya viewing ada aku punya inspection ada satu je lah lagi dekat Ampang. Tapi itu lah owner tak nak berconfirm. So mungkin aku just pergi pejabat lawyer je lah. Ada benda yang aku nak kena ambil dekat sana. So itu je lah kot lepas ni. Habis ni terus gerak pergi Ampang lah. Okay, dah settle semua kerja-kerja dekat Kajang. So sekarang ni aku berada dekat office lawyer untuk ambil barang. Dah jumpa dah orang yang kita nak jumpa hari ni. Let's go. Okay, jom. Ya, aku ambil nanti. Beres. So dah sampai dekat office. Kita nak collect barang yang kita dah tunggu lama ni. InsyaAllah ni hari adalah harinya. Dia yang dapat Haizer, Syazah, bagi MN Duan lah. Alright. InsyaAllah. Yang Muiz select sebab Aku jual banglo. Jual apa lagi lah? Banglo, lepas tu Materes dengan satu lagi. Satu lagi kondo. kondo. Komplit lah. Komplit tiga-tiga tu. Dan yang banglo tu dah cancel tau. Sepatutnya. Dah cancel. Waktu pujuk makan sebulan lebih. Daripada 970. Betul. Turun 940. Last pujuk 900. Mana pun
Itu Owner masalah proceed. yang delay 1 bulan, 2 bulan satu. Patutnya benda dah masuk. Yes. Tapi Tak payah jangan itu. Tapi submit dah awal. Loan approve dah awal. Masalahnya dia cancel tahu tak bila? Dia cancel lepas loan approve. Okey. Janjikan sudah. Tiba. Sudah bakal tiba. So hari ni sebenarnya kita nak collect hadiah. Kita dah berjaya mendapat alhamdulillah mortgage buat challenge Buat challenge. Mortgage buat challenge. So bila dia buat challenge, kita join lah challenge. Simple je kan dia punya challenge. Kena submit beberapa case apa semua. Lepas tu kita dah fulfill dia punya challenge. Apa lagi? Sekarang tiba masa untuk claim the reward. Dan alhamdulillah reward dia bukan kaleng-kaleng lah. Betul. Bukan So, biasa-biasa punya reward. Thank you to the one juga yang always trust aku untuk settlekan proses loan klien-klien dia. Alhamdulillah. So semuanya approve. Semuanya approve. Lagi satu, aku suka pakai Azmi pasal dia punya servis. Azmi punya servis memang pantas. Azmi punya servis memang pantas. Lepas tu tak ada masalah lah sebenarnya. Korang boleh try lah. Korang boleh try, boleh submit. Lagi satu kalau korang nak hadiah. Sebab macam-macam hadiah yang diberikan. Kalau korang suka bercuti Azmi. Yang ni latest apa? Kau cerita sikit yang latest. Latest kita ada kempen Mabul 2+1 termasuk bulan puasa, bulan raya dengan 1 month after raya. Ada kempen dia. Let's go. Kita fly pergi Mabul. Pergi Mabul all in all board semua full board. Full board lah. Full board. Yeah. Maknanya apa? Flight dia cover, makan dia cover, hotel dia cover. Betul. Korang just berkena submit case je. Yes. Korang submit case, korang pun nak case korang lulus. Jadi korang submit lah pakai mortgage. And then dia settle lah semua. Korang tak payah pening-pening lah nak kira, nak apa, nak kelayakan berbagai rent. Kalau kita cari sale je. Yang lain ni kita bagi dia pening. Loan punya part bagi aku pening. Bagi dia pening. InsyaAllah. Okay, insyaAllah dia akan settlekan everything. Ni handphone lah. Aduh, tukar lah. Betul lah. Bukan kau ada lagi satu handphone ke? Kena letak belah luar poster. Tak belah sini aku rasa. Tak belah sini, just bagi berdiri lah. Kan? Betul tak? Betul. Tak apa, boleh. Okay. Alright guys, Assalamualaikum, bersama saya Azmi Mortgage Aris Asset. So, seperti mana korang tahu, sebelum ni daripada Aris Mortgage ada buat kempen 3 month untuk claim iPhone 17 Pro Max. Okay, so hari ni ada pemenangnya yang datang untuk claim iPhone dia. So, tahniah kepada Duan. Alhamdulillah. Ridwan daripada agensi MN Associates. Dan dia juga always support kita punya team mortgage supaya tak payah pening pasal loan. Just cari dia sale korang. Alright? Betul. Team kita pun semua, Hello Harta semua submit dekat. Betul. Semua team dia Hello Harta. So nak harta, tambah harta, hello je. Alright? Okay, so inilah masa untuk iPhone 17 Pro Max yang dijanjikan akan berada di tangan yang sebenar owner dia. Alright? Okay, Duan. Okay. Tahniah, congratulations. Terima kasih. Okay, so thank you juga trust kita punya service. So you and your team always support kita orang juga. InsyaAllah. Dan kita orang akan support each other sebaik mungkin untuk approvekan kes-kes you all. InsyaAllah. Alright? Terima kasih. Saya menang iPhone. Yes, sir. Okay, ucapan first kali saya sebenarnya memang menantikan hadiah ni. Sebab apa tau? Sebab saya sebenarnya beli iPhone 16 Pro Max sebulan sebelum keluar 17. So galak sikit lah. So macam bila aku nak beli. Tapi akhirnya saya berjaya mendapatkan dengan hanya submit case ke Azmi. So saya submit case sebenarnya dalam masa sebulan je saya submit. Bulan 12 tu saya submitkan semua benda. 3 case. Sebab yelah kita run aktif. Ada beberapa case kita boleh submit. Dan alhamdulillah approval pun cepat. Walaupun berliku jalannya tapi tetap dapat hadiah yang saya impikan ni. Terima kasih Azmi dan terima kasih sebab yang penting lagi sebab dia punya case laju. Dia punya submission laju. Alhamdulillah. Okay guys, so nak tahu next campaign atau challenge apa yang kita orang buat, stay tune. Saya akan update lepas ni. Let's go. Alright. Alhamdulillah dah dapat dah. Cerita sikit.
Macam mana? Okey, macam mana bekerja dengan Duan jual rumah apa semua? So alhamdulillah, of course, liku-liku kalau kita sebagai mortgage nak approvekan case agent, of course banyak rintangan. Rintangan salah satu, of course, agent akan pushing. Okay, untuk approval. Of course benda tu kita ditanggungjawabkan untuk settlekan loan tu. Tapi should be alhamdulillah dengan Duan punya team, diorang faham flow mortgage macam mana kita nak submit untuk dapatkan approval, diorang faham dan should be alhamdulillah diorang still support kita untuk the next challenge. So you all nak join Roger kita, trusted mortgage. Aku pun dah Roger dah aku punya team untuk yang mabul tu. Diorang pun insya-Allah. Diorang nak tapi kita tunggu insya-Allah. Dah ada beberapa team member baru yang pantas close, so harapnya kita dapat submit lagi lah kat JC. JC pula dekat apa? Aris. Minta potong. Okay, insyaAllah kita akan submit lah ke Al-Riz Asset. InsyaAllah. No worries. Okay, Alhamdulillah selesai dah kerja hari ni dan Alhamdulillah akhirnya berjaya juga aku dapat ini iPhone 17 Pro Max yang dihadiahkan oleh mortgage consultant sebab berjaya lah. Dia ada buat challenge and then aku berjaya mencapai lah challenge tu. Kira fulfill lah semua requirement yang diperlukan untuk join challenge tu. Berjaya submit case, besar jugalah. Alhamdulillah aku jual 3 case, kondo, teres dengan banglo, and then dia punya challenge kena submit 3 case, and then dapat berjaya dalam tempoh masa yang ditetapkan, and then bolehlah claim. So dapatlah alhamdulillah. Vlog hari ni akan ditamatkan dengan ni lah. Ni penutup ni. So aku tak tahulah apa yang aku mengarut dalam vlog ni. Tapi basically nak tunjuk ni je kot, nak tunjuk apa sebenarnya kerja-kerja sebagai rent ni. So orang-orang yang tengok tengok vlog ni dapat faham lah sedikit. Tak adalah faham semua, cuma dapat tahulah okey, rupanya kerja dia macam ni, kerja dia buat ni, kerja dia buat tu. Kan? Sebab kalau tidak tak tahu kan. Aku tak tahulah tadi tu dengar ke tidak sebab rupanya mic tak on. So ni baru perasan. Aku sebenarnya baru pakai DJI Osmo Pocket ni, baru beli, baru pakai. So tak tahu sangat, tak familiar sangat dengan dia punya function. Beli sebenarnya sebab nak buat konten untuk ni lah, buat konten untuk inspection lah. Tapi tadi pakai memang ke laut lah. Sebab selalunya pakai phone je, so memang agak ke laut lagi. So mungkin aku pakai banyak untuk buat ni lah kot, buat vlog lah. Sebab aku nak try into YouTube pula. So that's why aku cuba vlogging. Sebab aku tengok YouTuber pun sekarang ni yang dulunya buat konten apa macam-macam, dia orang pun dah kerap buat vlog. Dan dia orang pun semua pakai DJI Pocket ni lah untuk buat vlog. So aku pun nak buat lah. Aku rasa penting jugalah untuk orang selalu nampak kita dekat dalam YouTube, so that dia tahu kita buat apa. So untuk adakan present dekat dalam internet tu, ni antara salah satu cara. So free je pun aku cuba lah. Gadget ni pun memang aku dah lama nak beli, dan aku beli pun memang ada bajet lah. Aku dah buat target, okey aku dapat banyak ni, aku dah allocate, okey sebahagian ni aku akan gunakan untuk beli modalkan beli gadget lah. Sebab bagi aku bila kita belanja untuk tingkatkan kualiti penyampaian kita, dia akan dapat result. Itu yang penting. Yang penting kita kena keluar modal sikit lah kan, dari segi equipment lah. Kalau boleh kita dapatkan equipment yang terbaik. Dan sebenarnya Alhamdulillah aku dapat iPhone 17 Pro Max ni pun aku akan gunakan habis baik lah untuk buat konten yang untuk buat konten, untuk gambar yang bagus apa semua kan. Lepas tu lagipun aku pun memang dah lama mengidam sebab cerita dia, aku pergi beli iPhone 16 Pro Max
betul-betul dalam sebulan 2 bulan sebelum iPhone 17 keluar. Jadi aku rasa macam agak ralat lah, agak rugi lah aku pergi beli awal sebulan 2. Which is kalau aku sabar sikit sebenarnya masa tu aku boleh beli 17 Pro Max terus kan. Tapi dah rezeki Allah cakap dapat juga, percuma. Ya Allah, barang berapa ribu ni, 5,000, 6,000 punya barang tapi dapat secara percuma. Memang ni antara hadiah paling mahal lah yang aku pernah terima. Ni 17 Pro Max bukan 17 Pro saja. Dia 17 Pro Max yang paling high end, yang paling tinggi punya spek lah. So itu saja untuk vlog hari ni Duan jual rumah. So dah tahu dah kalau nak jual beli rumah, kalau korang ada rumah korang nak jual, ataupun saudara mara korang ke, mak ayah ke, adik kakak ke, pakcik makcik ke, kawan-kawan ke nak jual rumah, cari siapa? Cari Duan jual rumah. Dan kalau korang nak beli rumah pun sama juga, korang carilah Duan jual rumah. Okey, ini saja daripada aku. Dan aku harap untuk siapa yang menonton vlog ni sampai habis, aku nak minta jasa baik korang untuk tolong komen dekat bawah apa yang aku dapat improve untuk next episode. Ni sebenarnya baru second episode. First episode aku pernah buat, tak dapat sambutan sangat, tapi aku try je lagi. Aku rasa macam mungkin kena banyak lagi masa, so aku cuba lagi lah. Assalamualaikum, bye bye.